Dengan sebab itulah Allahu Akbar dalam raya sendiri pun disebut Allahu Akbar. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha walitukabbiru, hendaklah kamu takbir. Padahal takbir itu ialah raya. Sepatutnya Tuhan sebut, hendaklah kamu puasa biar cukup, lepas tu kamu raya lah. Dia tak sebut pun raya, dia sebutnya tukabbiru, takbir pada Allah. Nak ajar manusia bahawa walaupun Allah tak dapat dilihat, tapi kesan tangan dia merata-rata. Langit, bumi, bukit, buka, rumput, rampai, ikan, segala apa di muka dunia ni, kalau tidak kesan tangan Allah, siapa lagi kesan? Kita sendiri, kamu sendiri, hai manusia. Siapa yang mengadakan kamu? Adakah kamu ni terjadi sendiri secara automatik? Jawabnya tidak. Tidak ada benda di muka dunia, daripada sekecil-kecil pasir, kecil-kecil debu, sampai ke besar-besar galaksi di langit, adalah dia buat, dicipta, dikhalq oleh Allah Subhanahu Wa Taala.